Saya tengok ada satu kes tu, terus terang lah, saya sebut pegawai JPJ. Ada seorang pegawai JPJ, dia peras pengusaha-pengusaha lori yang beratnya lebih timbangan ni. Kan dia jaga tempat timbang tu. Kalau lebih je boleh kena denda, compound ataupun ditahan lori tu. So kalau tak nak kena tahan, dia minta duit. Dia masalah dia ambil grup. Termasuklah grup anak-anak buah dia pun ambil. Tiba-tiba pegawai SPM dapat aduan, dia datang serbu dan ambil file-file. Kalau kita lah jadi tempat dia, saya nak tanya, adakah kita teruskan macam biasa atau kita stopkan dulu? Saya nak tanya, kalau kita lah, stop dulu lah kan. Tak, dia macam biasa sebab dia fikir tak lama lagi aku nak pencen, lantak lah dia kata. Sekali tak sampai beberapa minggu nak pencen, dia ditahan. Gratuiti dia, pencen dia, semua kena tahan. Zero. Akaun dia kena bekukan. Habis semua. Gilet, poci, apa pun tak ada. Tu cakap tadi. Tak berbaloi. Akhirnya sampai sekarang ni masih lagi berlangsung rayuan kesnya, merayu supaya lepaskan pencen dia sebab dia dah tak ada income. Kerja puluh tahun, pangkat tinggi, paku sampai ke lengan. Kan? Orang dulu bertabik kalau jumpa dia. Akhirnya dia berakhir macam tu. Itu sebab jangan, tak usah.